Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ni. Okay, first kali korang ambil multimeter, korang hidupkan, korang set dekat 20 volt. Ini untuk ambil bacaan bateri, keadaan bateri lah. Maksudnya sama ada dia bacaan dia lemah ke perlu ditukar baru. Okay, kalau tengok dekat sini bacaan dia 10.08, maksudnya bateri ni dah lemah, kena tukar yang baru lah. Okay, korang ambil spana saiz 10, korang buka dua-dua terminal, terminal negatif dengan terminal positif. Buka sekali guide bateri ni untuk keluarkan bateri lama ni. Bateri lama ni dia punya bacaan dia dah 10 memang rendah sangat lah. Dah sampai masa lah untuk dia tukar. Lepas tu korang boleh keluarkan bateri yang lama ni. Lepas tu korang masukkan bateri yang baru. Masukkan balik guide. Lepas tu sebelum nak masukkan terminal, buka dulu cover plastik ni. Jangan lupa buka. Nanti dia tak connect. Lepas tu korang pasangkan balik terminal positif, lepas tu dengan terminal negatif. Nanti kita nak cuba baca dia punya reading bateri baru ni. Tengok, kalau biasa bateri baru ni normal 12 ke atas. Okey. Jangan lupa ikat ketat guide ni, tapi jangan terlalu ketat. Lepas tu ambil multimeter, kita nak baca reading bateri ni baru ni. Yang ni engine dalam keadaan off Kalau tengok dekat sini bacaan dia 12 ke atas. Okey lah, maksudnya okey, bateri ni boleh pakai. Lepas tu hidupkan engine, kita baca lagi sekali, tengok alternator charge. Kalau alternator fungsi dengan baik, maksudnya tengok bacaan ni 13 ke atas, hampir-hampir ke 14, maksudnya alternator masih okey lagi lah. Perlu tukar bateri saja. Okey. Okey, itu saja untuk perkongsian aku kali ni. Jumpa lagi untuk video akan datang. Terima kasih. Terima